Baik, dalam video kali ini saya nak kongsikan bagaimana untuk kita menghubungkan order sini dan Wabot Pro. Kita nak hantar notification WhatsApp menggunakan official API, okey, selepas pembayaran berjaya ataupun status menunggu di order sini. Baik, pertama sekali kita pergi Automation Builder. Okey, kemudian kita create workflow. Okey, baik. Kemudian kita bagi nama. Okey, ini menunjukkan order sini. Okey, baik. Seterusnya, kita tambah di sini, pilih webhook, custom webhook, kemudian kita masukkan webhook title. Kita boleh bagi nama order sini. Kemudian kita tekan generate hook. Baik, seterusnya kita perlu copy dengan hanya klik sahaja. Okey, klik sahaja. And at the same time, tuan-puan boleh terus tekan capture incoming hook. Okey, terus tekan. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam order sini. Okey, seterusnya kita boleh pergi dekat setting. Okey, turun bawah. Okey, akan ada webhook. Okey, akan ada webhook. So, kita add new. Okey, kita pastikan status dia aktif dan kita boleh letak, okey, event apa yang perlu kita hantar notification. Okey, kita ada 4 iaitu order place, order paid, order ship dan order reject. Okey, mengikut ini tuan-puan boleh pilih mana satu yang tuan-puan rasa perlu dihantar. Contoh saya pilih semua. Kita paste dan kita choose item. Kemudian kita tekan create. Okey. Okey, di sini kita ada dah 5 WhatsApp. Okey, ini adalah kita punya URL. So, kita boleh seterusnya kita try hantar satu order. Kita kena try buat satu order. Okey, kita ambil produk. Okey, shop kategori, produk list. Kita masuk produk kita, ni demo WhatsApp ni. Kita view. Okey, so kita beli. Kita masukkan nama semua. Kita kena buat ni lah, demo. Okey, kemudian kita buat, kita upload mana-mana file. Okey, kita agree dan submit. Kita telah pun hantar. Kemudian kita boleh masuk ke dalam. Okey, so kita telah pun terima data receive successfully. Kita boleh show history data. Bermaksud kita semua ni dah dapat. Kita telah pun terima daripada data order sini. Okey, baik. So, tekan save. Okey, tekan tambah. Kemudian kita pilih CRM. Sebab kita nak hantar template message selepas orang berjaya beli. Kita pilih CRM. Okey, kita kena hantar template message. Okey, kemudian kita refresh untuk kita select channel ni, kita pilih nombor mana yang kita gunakan dalam Wabot Pro. Kemudian kita refresh. Okey, kita boleh pilih mana satu template yang kita nak hantar kepada customer. Baik. Okey, so kita dah pilih. Pastikan template tu dihantar dahulu dan perlu approve sebelum kita buat. Okey, kemudian kita ambil WhatsApp number. Okey, WhatsApp number ni, okey, kita ambil mana satu data yang menunjukkan WhatsApp number. Okey, since kat sini dia tak include sekali dengan 6. So, tuan-puan kena letak 6 di depan. Okey, kemudian body variable, tuan-puan boleh masukkan apa yang variable ada dalam script tuan-puan. Okey, kemudian tuan-puan boleh, okey, selepas isi semua, tekan run and save. Okey.
Seterusnya, dah pun berstatus modul successfully. So, bermaksud tuan-puan telah pun berjaya menghasilkan. Okey, kemudian kita save workflow dan kita aktifkan.